Sebenarnya banyak operasi jabatan kerajaan tidak berada dalam pengetahuan umum. Apakah anda pernah terfikir bahawa kemungkinan anda sendiri mempunyai wang yang tidak dituntut, dan wang tidak dituntut dalam konteks Malaysia jumlahnya besar. Hari ini sudah mencecah 13 bilion lebih. Dan adakah anda tahu bagaimana untuk menyemaknya? Yang lebih penting lagi adalah bagaimana semakan ini dikendalikan oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia, dan ia telah mula menggunakan aplikasi memanfaatkan teknologi agar mempermudah dan mempercepatkan proses. Ini akan cuba kami geledah untuk menjawab teka-teki anda, adakah anda mempunyai wang yang tidak dituntut. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Kalau anda fasih tentang proses menguruskan akaun ini, ia merupakan satu proses yang melibatkan kerja rutin yang berulang-ulang. Dan dalam konteks teknologi itu tujuannya apabila aplikasi yang digunakan pakai ini seharusnya memudahkan dan mempercepatkan kerja. Dan inilah yang cuba kami telusuri dan memberikan suluhannya kepada anda untuk melihat bagaimana teknologi membantu bahagian wang tidak dituntut untuk menjamin proses kerja yang lebih tangkas, cepat untuk manfaat kita semua. Jabatan Akaunten Negara Malaysia ataupun nama pendek dia JANM berperanan sebagai ejen yang menguruskan hal ehwal perakaunan dan keuangan sektor awam. Jabatan Akaunten Negara juga berperanan sebagai pihak yang menguruskan wang tak dituntut ataupun WTD milik individu ataupun syarikat yang belum dituntut dalam tempoh tertentu. Wang tak dituntut adalah merujuk kepada sejumlah wang yang sepatutnya diserahkan oleh syarikat ataupun firma atau yang sepatutnya menjadi milik individu atau entiti, namun ia tidak diserahkan kepada individu ataupun entiti berkenaan. Wang ini akan diserahkan kepada WTD mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Wang Tak Dituntut 1965. Isu utama yang timbul semasa kita buat proses permohonan wang tak dituntut ni ataupun WTD ni, yang pertama dari segi kelewatan pemprosesan disebabkan oleh jumlah permohonan yang tinggi dan dengan sumber manusia yang terhad. Yang kedua, proses kerja berperingkat yang menyebabkan tempoh masa yang panjang. Dan yang ketiga, semakan antara dokumen permohonan dengan maklumat WTD perlu dilaksanakan. Ini kerana pemohon seringkali mengemukakan dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Bagi kita mengatasi cabaran-cabaran berkenaan, semasa kita memproses permohonan WTD ini, kita telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan reformasi dengan membuat semakan dan padanan maklumat permohonan dan proses bayaran menggunakan robotik proses automation ataupun kita panggil sistem otomasi proses robotik, iaitu RPA. Proses WTD ini dia adalah proses yang sama je kita proses. Jadi dengan ada robotik ini kita membantu untuk mempercepatkan proses tu. Jadi robot akan baca maklumat-maklumat daripada dalam sistem dan juga daripada permohonan WTD itu sendiri. Kita dah letakkan dia punya kriteria untuk robot tu, untuk apa yang perlu dibaca dan apa yang perlu disemak. Jadi berdasarkan kepada itu robot terus bacalah antara dua dokumen berkenaan dan maknanya terus proseslah. Jadi Puan Husna, sini semua wang tidak dituntut ni 13 bilion ni. Sinilah. Sinilah muka-muka pegawai yang menguruskan ni. Jadi apa yang berlaku di sini? Proses ini antara pegawai-pegawai yang akan memproses permohonan tuntutan yang dikemukakan oleh orang awam. Contoh yang ini, dia akan terima permohonan melalui online. So kalau kita guna API sekarang ni, dia mana-mana yang di-query dia akan hantar kepada Action Center, dan Action Center pegawai ni akan lihat semulalah, dia akan semak ketepatan padanan maklumat-maklumat yang dikemukakan oleh orang awam. RPA akan memproses, apabila ada red flag barulah mereka akan intervene. Betul.
Apa yang sedang berlaku di sini, Puan? Okey, yang tadi buat pengesahan. So yang ini bila once kita dah terima permohonan dan boleh diproses, so pegawai kita akan ambil daripada kita panggil FileZilla untuk semua voucher-voucher yang telah disediakan oleh RPA, dan dia akan tarik untuk dihantar kepada pelaku. Apa yang kita lihat di sini, Puan Husna? Selepas dia terima voucher bayaran daripada pegawai penyedia tadi, so dia akan sediakan peraku lah. So peraku dia hanya akan perlu semak sedikit dan dia akan teruskan perakuan menggunakan RPA. Kalau RPA, dia akan tarik nombor voucher tu dan dia akan masukkan PIN dan juga OTP lah. Kesan kita menggunakan RPA ni banyak. Pertama dari segi peringkat tadi ya. Kalau peringkat menggunakan manusia 5 peringkat, sekarang bila guna RPA jadi 3 peringkat sahaja. Okey, yang kedua dari segi tempoh. Kalau sebelum ni tempoh mengambil masa agak panjang. So kita telah pendekkan daripada 20 minit. So bila kita guna RPA menjadi 3 minit sahaja. So sangat pendek lah dan jadi sangat cepat lah. Dan yang ketiga, bila tempoh masa dah jadi pendek, lebih banyak perprosesan permohonan yang kita dapat buat lah. Untuk seorang individu boleh buat satu hari 50 arahan pembayaran sahaja. Bila kita gunakan RPA, dia telah sampai boleh 155 sehari per individu. Kemudian yang keempat, dari segi kadar pemprosesan telah meningkat. Kalau dulu kita ambil masa 66% untuk satu perprosesan dalam tempoh tertentu, sekarang dalam tempoh yang sama kita berjaya mencapai 95%. Kemudian yang seterusnya, bila kita dapat mempercepatkan proses bayaran, jadi aduan pun berkurangan. Dan satu lagi dari segi kepuasan pelanggan pun meningkatlah. Okey, beginilah keadaan di kaunter wang tak dituntut ni, pembedaran 2 arah 1, dan kita terdapat 3 kaunter di sini yang akan melaksanakan perkhidmatan nasihat dan semakan untuk wang tak dituntut. Untuk permohonan melalui sistem e-Gumis, kita ada sediakan kaunter portal di sini untuk memudahkan mereka menggunakan sistem e-Gumis. Untuk makluman juga, kita ada call center yang akan memberi khidmat nasihat berkaitan cara-cara untuk menuntut wang tak dituntut melalui sistem e-Gumis dan secara manual. Dan kita juga bagi khidmat nasihat untuk menentukan di mana lokasi-lokasi kaunter yang wang tak dituntut berada di seluruh negara. Semua aplikasi dan teknologi yang digunakan ini bukan hanya bertujuan untuk mempercepatkan proses, tetapi ia juga merupakan jaminan kepada integriti yang akan memastikan kerja itu mengikut ketekalan piawaian yang telah ditentukan. Pelbagai sektor yang kami liputi melibatkan PBT, jabatan-jabatan yang melibatkan keuangan seperti akaun dan juga audit, termasuk juga pihak PBT dan juga sektor pembinaan. Dan di sebalik semua sektor yang pelbagai ini, kunci kepada permasalahan dan cabaran reformasi ini berpunca kepada satu. Dan ini yang cuba kami rongkaikan dalam temu bual berikutnya. Kita ingin menyelami bagaimana proses melihat elemen-elemen yang perlukan reformasi ini dalam pengalaman MPC. Saya bersama dengan Ketua Pengarahnya, Datuk Zaid Ismail, dan kita juga tahu, Datuk, peningkatan produktiviti untuk laporan WCR yang cukup memberangsangkan. Saya rasa ini usaha yang sangat monumental lah, improve, memperbaiki kedudukan Malaysia. Tapi bila kita bercakap soal reformasi kerenah birokrasi, bagaimana sebagai MPC mengemudi urusan ini untuk kita jadikan RKB ni impetus, penyebab kepada berubah atau meningkatnya produktiviti negara? Pertama sekali kita kena tengok big picture, dan di MPC kita faham bahawa setiap rakyat kita mahukan masa depan yang lebih baik, dan kita juga mahukan kehidupan yang lebih baik. Untuk kita mendapat perkara-perkara tadi yang dengan lebih baik, kita perlukan apa yang kita panggil pertumbuhan produktiviti ataupun pertumbuhan ekonomi. Dan kita sedia maklum bahawa dalam ekonomi kita ini, sektor swasta memainkan peranan yang sangat penting. Dan kalau kita tengok, kita dapati bahawa 85%
daripada keluaran dalam negara kasar kita, KDNK, disumbang oleh sektor swasta. Dan kalau kita tengok pekerjaan USO, maknanya lebih kurang 90% daripada peluang pekerjaan itu dicipta oleh sektor swasta. Cabaran kita adalah untuk sektor swasta ni terus maju ke hadapan. Mereka perlukan apa yang kita panggil business environment yang baik. Maknanya mereka untuk memulakan perniagaan itu, dia perlu cepat. Jadi di sinilah kita perlukan apa yang kita panggil program reformasi kerana birokrasi untuk mengurangkan apa yang kita panggil tembok-tembok yang ada itu supaya perniagaan dapat berjalan dengan lancar, dengan cepat, dan di sinilah kita dapatkan peningkatan ekonomi termasuklah peningkatan produktiviti. Yang pertama kita kena ingat hakikat dia bahawa birokrasi itu penting. Yang kita nak buangkan adalah birokrasi yang menimbulkan kerenah ataupun yang tidak cekap. Itu yang pertama. Nah, mengapa ini berlaku? Dia ada beberapa faktor yang berlaku. Tapi kalau kita tengok dalam kertas-kertas akademik dan kalau kita tengok pengalaman di luar negara, even kita sendiri berpengalaman, adalah kerana suasana berubah. Sewaktu birokrasi itu direka bentuk, didesain, masa itu adalah betul. Tapi apabila disruptif teknologi itu berlaku, adakah birokrasi itu masih boleh digunakan? Kerana birokrasi ini dia berkait rapat dengan apa yang kita panggil masa. Jadi cabaran kepada kita adalah masa yang sudah berubah, suasana yang sudah berubah dan business model perniagaan sudah berubah, menyebabkan inilah cabaran utama sektor awam adalah untuk memahami perubahan itu dan menjajarkan dengan birokrasi yang ada. Ini sangat disukar kerana dalam sektor awam kita kadang-kadang inherit benda yang lama, dan untuk merubah birokrasi yang lama itu memerlukan beberapa prosedur yang kita perlu selami, terutama adalah dari segi data, bukti. Jadi inilah kadang-kadang kita agak delay, agak lewat dalam melakukan reformasi kerana birokrasi, kerana kita memerlukan pengumpulan idea. Sebagaimana yang sudah maklum, iaitu sekarang kita akan bergerak ke arah AI. Saya yakin bahawa cabaran itu boleh diatasi dengan pemilik birokrasi tadi menggunakan AI dan akan mempercepatkan proses pelaksanaan birokrasi, dan saya yakin bahawa birokrasi ini kita dapat kurangkan dengan penggunaan AI sepenuhnya. Selaras dengan usaha untuk melaksanakan perubahan secara berstruktur dan juga sistematik, semuanya bermula dengan kenyataan masalah. Persoalan yang dikemukakan adalah di manakah rakyat dan peniaga merasa paling terbeban dengan proses dan juga urusan yang melibatkan kerajaan. Dari situ kami menjalankan kajian lapangan untuk kita memahami sebenarnya apa isu sebenar di lapangan yang memerlukan kerajaan untuk menambah baik usaha-usaha tersebut. Di peringkat itu, MPC bukan sekadar sebagai pemudah cara, tetapi kami duduk sekali bersama dengan agensi yang terlibat membimbing mereka untuk memahami semula proses, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk menambah baik setiap sesuatu proses kerja yang dilaksanakan oleh agensi kerajaan. Dan yang paling penting adalah apabila pelaksanaan perubahan telah dilakukan, kita boleh mengukur kesan perubahan tersebut, dan di sinilah peranan teknologi untuk melihat kesan perubahan kepada ekonomi, GDP dan juga dari segi peluang pekerjaan kepada rakyat. Peranan utama MPC untuk mencari the right solution, untuk meneroka apakah sebenarnya tindakan yang terbaik untuk diambil untuk menyelesaikan masalah. So, apa yang MPC buat ialah kita memahami proses. Yang utama kita memahami proses, dan selepas kita memahami proses, kita mengetahui apakah kehendak-kehendak stakeholder, kehendak pelanggan terutamanya. Bila kehendak pelanggan tu kita tahu, baru kita tahu apa yang kita nak bagi solution dia. Apa yang kita nak bantu pelanggan supaya mengikut kehendak mereka. Apabila kita nak buat reformasi ataupun nak mencari penambahbaikan yang kita nak buat, kita duduk bersama dengan industri, kita duduk bersama dengan pihak-pihak syarikat dan juga tenaga-tenaga pakar daripada universiti, daripada mana-mana tenaga pakar, daripada pihak international. Ya, kita
duduk bersama. Yang itu peranan MPC. Kita work together, duduk bersama untuk mencetuskan reformasi tersebut ataupun mencetuskan solution tersebut. Sebab bila kita nak cari penyelesaian, kita perlu memahami semua kehendak stakeholder. Satu. Kedua, kita memahami apakah yang akan terjadi seterusnya. Bila penyelesaian tersebut akan ada implikasi dia. Kita memahami implikasi dan masa itulah kita masukkan bersama teknik-teknik yang kita ada supaya penyelesaian tersebut diterima oleh semua pihak. Bukan saja pihak kerajaan, malahan pihak swasta dan yang paling penting rakyat juga akan mendapat implikasi impak daripada solution tersebut. Reformasi ini adalah satu istilah yang ringan di mulut tapi sebenarnya berat dalam pelaksanaan. Kita ingin tunjukkan bagaimana komitmen untuk melakukan reformasi ini memerlukan usaha yang rumit, melihat kepada permasalahan dan cuba mencari solusi di peringkat akar umbi. Tidak semua proses reformasi yang sedang berlangsung dalam sektor awam ni berada dalam pengetahuan awam kerana sebahagian daripada kerja-kerja penambahbaikan itu sebenarnya berlaku di belakang tabir. Dan hakikatnya kita seharusnya menghargai keringat dan juga masa yang diperuntukkan oleh semua pihak yang terbabit. Kerana limpahan daripada reformasi ini akhirnya turut akan dirasakan oleh rakyat. Di RKB ataupun reformasi kerana birokrasi ini sangat penting untuk kita laksanakan, melibatkan semua agensi di kementerian dan juga diperluaskan kepada peringkat negeri, agensi negeri dan kerajaan. Yang ketiga ialah kerajaan tempatan atau komuniti, kerana ianya akan menyumbang pada peningkatan ekonomi dan juga produktiviti, pertumbuhan produktiviti negara kita, di mana ianya banyak memberi kemudahan atau mempercepatkan proses-proses kelulusan bagi menjalankan perniagaan dan juga proses-proses yang lain yang mana dia berintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lain. Dia tidak ada stand alone. Sebab itulah pentingnya pelaksanaan reformasi kerana birokrasi ini dilaksanakan secara menyeluruh. Bila matlamat kita jelas, sebab kita nak meningkatkan kecekapan, sebenarnya dalam government sebenarnya tak ada competition. Selagi matlamat akhir adalah untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan. Itulah yang telah diaspirasikan di bawah ARPA ataupun Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam yang perlu difahami oleh setiap penjawat awam. Dan di bawah ARPA itu ada inisiatif yang ditelusuri oleh MPC, which is Reformasi Kerenah Birokrasi ataupun RKP, yang menjadi mekanisme untuk kita meningkatkan kecekapan sektor awam. Lagi satu, kita buat satu proses yang dinamakan pemetaan. Sebab tu kita ada banyak sesi libat urus, kita akan kumpulkan input, ambil feedback daripada setiap stakeholder. Okay? Dia nyatakan apa yang dibuat. So bila kita blend benda tu together dan kita akan tengok sama ada repetition, ada kelewatan, okay? Ataupun ada proses yang tak perlu. So bila ketiga-tiga kriteria ni kita combine dan kita akan cadangkan proses yang lebih baik, sama ada kita berjaya, kalau dari segi kelewatan, kita kurangkan kelewatan tersebut, kan? Kalau maybe dia mahal, costly ke apa, mungkin bila kita buat dapat kurangkan kos, dapat menjimatkan sumber. Sumber ni kita boleh tengok dari segi bukan material saja, human. Harapan kita adalah kita terus dapat sokongan-dokongan daripada kita punya high level. Maknanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus mendukung kita, Menteri kita dan juga Menteri Kewangan Tan Sri KSN menyokong program itu. Kita perlukan sokongan dari segi moral daripada kita punya top leaders. Di samping itu kita juga perlu mantapkan pegawai-pegawai kita, terutama level penyampai perkhidmatan ni ataupun di level pelaksana ni, dari segi tool, teknik dan juga konsep. Kita akan continuously make sure yang kompetensi mereka itu terus dipertingkatkan. Sekarang ini kita tahu bahawa RKB saja tidak boleh berdiri dengan begitu lama dan sustain kerana sekarang ini sudah ada penggunaan AI. Kita akan gunakan generative AI. Kita ada 3 buah buku yang kita
bersedia untuk lancarkan, dan saya harap buku ini juga akan membantu untuk kita sustain di masa-masa hadapan. Maknanya RKB ni kita akan buat lebih cepat dan lebih high quality dengan penggunaan AI, generative AI sebagai enabler kepada program RKB. Kita panggil RKB X AI. Proses informasi ini berlaku di pelbagai peringkat. Kita mulakan dengan peringkat yang paling asasi yang selalu kita sebut sebagai PBT ataupun pihak berkuasa tempatan. Kemudian ada sektor yang harus ditangani di peringkat negeri. Dan paling penting sekali, kesemua perubahan ini harus membawa dampak di peringkat agregat nasional. Semuanya berpusat di sini, di sekretariatnya. Perubahan yang dikendalikan untuk kepentingan negara, bukan hanya dalam konteks spektrum ataupun paras-parasnya lebih rendah itu. Kesemua usaha reformasi ini harus membawa manfaat kepada Malaysia sebagai sebuah negara.